kekurangan dia kalau guna akaun baru ni, dia ads kita tu nanti kurang sikit pick up. Sebab dia AI dia tak tahu nak bagi iklan tu dekat siapa. So dia akan jadi kos iklan mahal, dia akan jadi benda macam tu lah. Contoh kalau masa buat live, contoh kan hari ni nak buat yang projek sama pula. So nanti TikTok dia boleh baca tu? Dia tak boleh baca. Cuma kalau masa kita buat live tu, kita ada buat iklan leads ni, dia akan ada orang yang nampak iklan leads ni, dia akan masuk dalam live. Maksud dia, iklan leads tu kita buat target Penang contohnya kan. So dekat live tu akan ada orang Penang masuk. So nak betul-betul target untuk live, untuk leads, untuk lokasi, belum boleh lagi dekat TikTok. Dia bukan macam beg kuning. Beg kuning kita boleh target kan, negeri mana. Beg biru ni tak boleh lagi. Saya tengok puan punya soalan ni kan, ada masalah, ada 2 akaun, business cake, business property. Okay, tak boleh setting ads manager. Bila set dia pergi akaun 1, which is akaun business cake. Okay, saya nak promote property, akaun 2. Okay, sebelum ni pernah run ads tak untuk yang cake tu? Tak pernah. Ads manager semua dah ada tak? Saya ada 2 akaun ni. Okay. Nak buat ads tu, masa nak register tu, dia macam kenapa dia pergi ke TikTok lagi satu tu. Mungkin puan boleh share screen? Saya go through terus ke? Cuba buka ads manager. So ni lah. Oh, semalam okay. baru dia tukar sebab macam tak boleh kan. Okay, cuba tapi switch account. saya tak nak guna yang ni. Tapi yang account ni banyak tak follower dia? Memang nak asing banyak. Follower dia banyak. Akaun yang nombor 2 tu yang betul-betul yang property saja. Dan follower tak ramai, dalam 100 lebih. Okay. Yang cake ni dah semalam je tukar sajalah. Buat dah 2 akaun nama property juga kan. Okay. Yang ni banyak tapi cumanya tak nak guna akaun ni. So maknanya lepas ni memang nak pakai yang ni lah? Nak pakai yang akaun lagi satu tu. Yang satu tu lah, okay. Bukannya akaun property ni. Akaun property ni semalam baru je tukar. Daripada cake tu, tukar nama property. Sebab macam kalau tak boleh juga semalam macam cuba try tak dapat-dapat. Lepas tu tukar je lah nama property. Banyak tahu kan nak guna dua-dua. Macam tu lah. Saya pun tengok yang akaun yang satu lagi ni follower dia baru 1000 lebih. Boleh lah nak start baru. Nak guna yang akaun mana ni? Akaun yang baru lah. Akaun baru yang dekat orang ada tambah tu. Betul. Akaun ni dah business profile ke belum? Dah business lah. Okay. Cuma beg biru tak buat lagi lah? Dah buat dah yang cikgu suruh tu lah. Beg biru semua ada. So maknanya akaun ni tak ada lagi ads manager tu. So puan boleh masuk email. Email mana nak guna untuk kita create? Kita punya TikTok tu boleh campur-campur lah. Projek mana pun boleh kan? Boleh je. Asalkan masih lagi niche hartanah, okey je.